Hmm. Kali ni kena. Kena kan? Harap tak lucu lah. Tu. Okey geng, Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi dengan aku Wimpat Fishing. So sekarang aku berada di Simpang 4 geng. Korang boleh tengok air kat depan belakang aku ni geng. Air tengah surut. So kita nak try lah, tengok ada tak ada hasil. Korang stay tune. Okay, jom kita setting barang dulu. Lepas tu kita mancing. Okey geng, kali ni aku nak cuba menggunakan popper ya. Popper 3 gram ya. Popper 3 gram. Okey. Leader 15 LB ya dari DFC dan juga mainline 4 LB geng. Okey. Jom kita try dulu. Mana tempat aku nak baling sedap ni. Ui, tempat ni dah semak betul lah. Dulu kita dapat mancing berdiri sampai kat situ geng. Sekarang dah tak dapat lagi. Tempat ni dah macam air geng. Jadi kalau air pasang sampai kat sini dah. Susah nak baling. Susah nak baling. Kita ready dulu. Clearkan ni rumput-rumput ni. Kalau tak clear susah juga nak mancing nanti. Oi. Dulu berdiri kat situ je mancing ni. Air ni agak kecil lah. Sekarang dah besar lagi bukanya. Lama aku tak strike siakap kat sini. Ada boleh ni. Ikan bertutu kat sini. Aish. Depan tu pula ada boleh. Ikan bertutu, haruan, siakap ada kat sini. Cerita dia lama dah geng. Mungkin dalam 5 tahun yang lalu, kalau tak silap aku lama juga. Pilas aku dapat, kalau tak silap aku, setahun lepas kalau tak silap, 2 tahun lepas kalau tak silap aku last dapat siakap kat sini. Masa tu kat sini belum korek lagi, masih sungai masih kecil lah asal dia. Tapi sekarang ni dah korek semua. Tempat ni dah korek, korek dah dalam. Bila surut pun air dah tak ada lah, kering terus geng. Disebabkan tak macam dulu ada kayu, jadi pokok-pokok kat sini, ada pokok-pokok besar-besar kat sini, jadi ada macam mana, ada rebak dan sebagainya lah. So kalau air pasang surut pun, bagaimana surutnya pun air dia sentiasa ada. Tapi sekarang kalau surut memang kering. Kalau pasang air naik, macam tu lah dia geng. So rumah-rumah ikan dah habis lah. Okay, apa-apa pun jun kita layan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita guna popol geng. Okay, kunci sikit lagi. Ada yang nak mengambil kamu ni, popo ni. Takut ada yang marah tengok ni. Come on. Kali ni kena. Kena kan? Harap tak lucu lah. Alhamdulillah geng.
strike pertama kita. Ni dia. Gunakan popper. Apa? Ni dia. On popper 3 gram. Terbaik. Okey. Kita cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Harap ada lagi. Jenuh juga aku pujuk dia tadi, geng. Akhirnya marah juga dia. Kita pujuk, geng. Ada dia, geng. Tapi dia tak boiling. Ni yang payah. Kita terpaksa belengkas. Kadang-kadang dia boiling, geng. Kadang-kadang dia ada kat situ. Jadi dia mengendap, geng. So kita bagi dia marah sikit. Kita cuba menggunakan popper. Pasti dia marah, geng. Kalau dia ada, pasti dia marah. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, geng. Aku menggunakan jing head 2 gram, dan juga SP 5cm warna pink. Jom kita try. Dia tak nak ambil popper lagi, geng. So kita cuba menggunakan jing head lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tak nampak. Baling-baling dah sampai. Tak nampak, geng. Baling-baling dah sampai. Nasib baik tak sampai dekat semak seberang tu, geng. Memang tak nampak, geng. Balik je, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Dia nak terbang. Dia terbang, dia nak buang. So tali je yang kasi tendu. Tali je kasi tendu. Okey, hook up. Okay, geng. Sekejap, ni dia, geng. Kita menggunakan jing head 2 gram. Okay, SP 5cm, geng. Okay lah, not bad lah. Boleh lah. Ni kita tapau, kita nak buat ikan masin, dan kita akan bagi dengan member-member kita, kawan-kawan yang ingin nak makan ikan masin bulan. Okay. Terbaik. Okay, geng. Alhamdulillah. Akhirnya dia nak makan SP. Okay, kita cuba lagi pujuk. Kok cari strike yang ketiga, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, geng. Nampaknya sampai di sini saja video aku pada petang ni, geng. Sekarang pun dah lewat dah pukul 7 lalu. So aku dah tak nampak dah, baling-baling pun dah tak berapa nampak dah tadi, geng, mainan. Okey, dah gelap dah, geng. So aku harap korang enjoy lah tengok video aku ni, geng. Sekian daripada aku, Umpat Fishing. Hingga kita bertemu lagi di next video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.